Bergenang brother, bergenang. Dia bela ikan ni, ikan kap. Nampak tak? Waalaikumsalam. Good morning guys. Kerja guys. Okay, untuk nak buka cermin moonroof ni, kena buka pilar kiri kanan. Dan cermin makeup ni, cermin makeup kat sini, tengah, rondihkan. Lepas tu getah yang kat sini lah. Getah ni ya. And then nampak tak skru dua ni, satu sini, satu sini. Mesti sikit empat skru semua. Okay, kita buat ujian apa ni, sumbat. Ni air hujan. Nampak tak air tu bergenang. Bila bergenang, kalau penuh memang dia akan melempah ke bawah lah. Berbanding yang sini, yang ni nampak kering, turun. Dia akan turun terus ke hos ni. Kiri kanan, depan belakang. Ni berkanan, kanan ni tersumbat Wah, kita spot pada. Nampak tak? Air magnetik. Macam ni lah kalau dia penuh, dia akan banjir lah. Guys, moonroof untuk dijual. Bergenang brother, bergenang. Dia bela ikan ni, ikan kap. Nampak tak? Tu air cuci tu lah, kotor sangat ni. Dia ada tray ni yang mengawal pada air masuk. Dia buang ke depan ni. Ni hos bawah. Hos ni sumbat Dia ada klip dia. Saya dah buka tadi. Tarik air tak keluar lah. Sumbat. Bukan hos sumbat. Lubang tu sebab lubang kecil. Hos dah besar, lubang kecil. Okey, saya tunjuk ni longkang dia. Inilah kalau hujan masuk banyak saya tuang ni. Di air hujan tak ada banyak macam tu. Dia akan lalu terus. Hos ni tak tahu nampak dah. Kena bersihkan hos lah. Dia akan lalu terus keluar kat bawah ni tempat keluar air. Okey, sana lagi tu. Nampak? Tu. Alright. Ada semut dalam hos. Jangan dibesarang sudahlah ya. Kita nak cuci hos ni dah. Halang-halang biar bersih sikit. Okey, ni sebelum selepas bersih kita nak comparekan dia. Sebenarnya sunroof moonroof ni, getah ni dia jarang rosak melainkan dah koyak ke apa kan. Dia ada satu macam lilin tau untuk sapukan untuk penjagaan dia lah. Tapi saya tak pernah buat lah. Geng-geng Triton saya dia ada geng-geng yang ada GS yang pakai sunroof kan. Dia ada lilin untuk ni, untuk untuk melembutkan getah-getah ni. Dia jarang rosak getah ni. Dan kena ingat sunroof ni dia memang air masuk. Cuma dia sikit-sikit lah. Dan dia akan keluar ke longkang kiri kanan tu lah. Itulah, dia tak ada istilah bocor ke apa. Dia memang mana-mana sunroof memang air akan masuk sikit lah, celah-celah ni. Dia bukan kedap. Sebab tu ada orang silikon tu salah. Silikon tu rosak lah sunroof. Tak boleh guna sunroof tu nanti. Jangan silikon Okey, bila pasang, masuk depan dan masuk belakang balik lah. Kemudian ikat skru nut balik 4 penjuru ni. 1, 2, 3, 4. Nut bunga depan. Nut biasa ni yang belakang. Ni belakang. Dan depan yang ni. Alright, 4 je Special thanks kepada Jimmy TRD dia yang bantu kita pun tak tahu macam mana nak buka. Alhamdulillah dah selesai. Sekarang kita dekat IKM. Performance show kita Poji, Cikgu Poji IKM. Bye bye. Assalamualaikum.